Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan serba sedikit mengenai Al-Quran dan keaslian wahyu, yakni mukjizat, pemeliharaan, fungsi dan tanggungjawab umat Islam. Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Kitab suci ini bukan sahaja menjadi sumber utama ajaran Islam, malah merupakan mukjizat yang terbesar, kekal sehingga hari kiamat. Keaslian Al-Quran terpelihara daripada sebarang perubahan dan penyelewengan sebagaimana yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ringkas ini membincangkan Al-Quran sebagai mukjizat, pemeliharaan wahyu, fungsi Al-Quran serta tanggungjawab umat Islam terhadapnya. Kalau kita lihat dari segi pendahuluan, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Sejak penurunannya lebih 1400 tahun yang lalu, Al-Quran tetap terpelihara dalam bentuk asal tanpa sebarang perubahan keistimewaan. Ini menjadikan Al-Quran berbeza daripada kitab-kitab samawi sebelumnya yang mengalami perubahan dan penyelewengan oleh manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9, maksudnya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikir, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat ialah perkara yang luar biasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana keistimewaannya berkekalan hingga ke hari ini. Kalau kita lihat kehebatan Al-Quran melalui keindahan bahasa, susunan bahasa Al-Quran mempunyai keunikan yang tidak mampu ditandingi oleh manusia. Orang Arab yang terkenal dengan kepakaran sastera juga gagal menghasilkan sesuatu yang setanding dengannya. Kalau kita lihat kehebatan Al-Quran dari segi kandungan yang menyeluruh, Al-Quran mengandungi panduan akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan kehidupan sosial yang relevan sepanjang zaman. Kehebatan yang seterusnya yakni dari segi kebenaran, fakta dan isyarat saintifik. Terdapat banyak ayat yang menyentuh fenomena alam dan penciptaan manusia yang terbukti selaras dengan penemuan sains moden. Salah satu keistimewaan utama Al-Quran ialah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pemeliharaannya. Pemeliharaan Al-Quran berlaku melalui yang pertama, hafazan para sahabat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menghafaz Al-Quran dan mengajarkannya kepada generasi yang seterusnya. Yang kedua, penulisan wahyu. Ayat-ayat Al-Quran ditulis oleh para penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit. Dan yang ketiga, pengumpulan mushaf. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Uthman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan dan diselaraskan dalam bentuk mushaf yang digunakan oleh umat Islam sehingga ke hari ini. Apakah fungsi Al-Quran? Kalau kita lihat fungsi Al-Quran, Al-Quran diturunkan dengan pelbagai fungsi dan tujuan. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tanzilul kitabi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maksudnya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Yang kedua, sebagai sumber hukum. Al-Quran menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum hakam Islam. Dan yang ketiga, sebagai penyembuh jiwa. Al-Quran memberi ketenangan dan kekuatan rohani kepada manusia. Dan yang keempat, sebagai peringatan. Al-Quran mengingatkan manusia tentang tujuan hidup, hari akhirat dan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Tanggungjawab Al-Quran. Setiap Muslim mempunyai tanggungjawab terhadap Al-Quran, yakni membaca Al-Quran, memahami kandungannya, mengamalkan ajarannya, menyebarkan ajarannya dan memelihara kesuciannya. Jadi
kesimpulan pada tajuk ini ialah Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang kekal relevan sepanjang zaman. Keaslian wahyunya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hafazan dan penulisan yang berterusan. Sebagai sumber petunjuk, hukum dan rahmat, Al-Quran memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, setiap Muslim wajib membaca, memahami, mengamalkan dan mempertahankan kesucian Al-Quran agar manfaatnya dapat dirasai oleh seluruh umat manusia. InsyaAllah semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.